Okey, Assalamualaikum. Hakim ada di sini. Okey, sekarang ni aku dekat Malaysia Auto Show 2025. Aku nak buat review untuk J-Tour Dashing sekali lagi. Yang sebelum ni video tu aku ada masalah kesihatan, sesama dan sebagainya lah. So menjadi gangguan kepada audio nak tengok kereta J-Tour Dashing. Memandangkan ada review yang agak tinggi untuk kereta J-Tour. Walaupun kereta J-Tour ni baru masuk dekat pasaran Malaysia. Dah masuk 2 unit, J-Tour Dashing and then J-Tour VT9. Yang sebelum ni yang tahun lepas dikenakan adalah S70 Plus. So aku nak kenakan ini adalah J-Tour Dashing yang dijana enjin 1.5 turbo 4 silinder. Lepas tu dengan mate dengan gearbox 6 speed DCT. Mari kita akan review sekarang juga. Untuk J-Tour Dashing segmen C SUV yang bersaing dengan yang paling dekat adalah kita bersaing dengan kereta-kereta China automaker Okey, S70 Proton, daripada Proton. Lepas tu kita ada Tiggo 7 Pro. And then kalau kita GWM macam GWM, Hawaii, SC lah, macam tu lah. So kalau untuk kereta Jepun macam Honda CR-V, Mazda CX-5, Subaru Forester, sebenarnya tak boleh masuk. Subaru SV pun tak boleh masuk sebab itu segmen B. Ada pun yang Toyota paling dekat, the closest one, Toyota Corolla Cross. Lebih kurang macam tu lah. Tapi dengan harga yang segmen B ini antara non-national yang paling murah. Paling murah ini. Sebab S70 pun dah kira national. Ni kalau non-national ini yang paling murah, J-Tour Dashing. Tetapi nanti aku akan cerita kenapa ia murah. So bermula dengan harga. Kalau untuk yang model comfort dengan 109,000 ke 108,000. Mari kita tengok dia punya brochure. Ni dia harga dia 110,000 sehingga kalau untuk prime 117,000. Paling lowest comfort. So apa yang daripada segi luaran dia adalah inilah design dia J-Tour ni. So kalau dari sekali imbas dia ala-ala macam macam aku kata Lamborghini Urus, sedikit Lamborghini Urus di kawasan ini. So dia dapat sebab dia warna hijau gelap. So di sini di kawasan hidung dia nampak Lamborghini Urus. Di bawah ni inilah dia lampu utama dia yang sebenar. Lampu di mana? Okey, lampu atas yang utama, lampu bawah ni mungkin yang lampu yang tinggi lah. Selebihnya dia tak ada lah. Dia tak ada lampu spotlight tak ada. So dia dengan lampu sini di atas sini. Ini adalah standard bagi kereta macam kereta moden lah macam sekarang ni. Mitsubishi Xpander, Hyundai Santa Fe pun dia buat konsep macam tu jugalah. So sebenarnya banyak kereta China dah ikut konsep macam tu. J-Tour pun, J7 pun banyak ikut konsep design. Lampu utama di bawah, lampu DRL di atas. Banyak konsep macam tu lah. So dari segi di bahagian tepi ni dia pakai sport ring 19 inci. Kalau lampu 19 inci. Kalau untuk low spec dia mungkin dalam 18 inci macam tu, lebih kurang macam tu. Dia pakai tayar GT, iaitu tayar yang orang kata bagi aku antara tayar bajet yang dikira bagus dan selevel macam level tayar Viking, tayar Toyo, level macam tu lah. Tayar GT pun sebenarnya manufactured, dia tulis dalam Google manufactured by China, headquarter dekat Singapura. Ya, asal-usulnya sebenarnya tayar ni adalah daripada Indonesia. Itu je sebenarnya, jangan balas Google lah. So dia punya sport ring 2 tonal warna sedikit warna hitam dan sedikit warna chrome. Depan belakang adalah brake disc dan di hadapan dia punya suspension ni adalah macam biasalah McPherson strut dan belakang ni Martin suspension. Nanti aku akan tunjuk lah.
So dia punya wheel arch cover, dia tak adalah sebesar gabak macam Mazda CX-30. Antara yang paling besar lah punya wheel arch cover berwarna hitam plastik macam tu. Semua hitam plastik macam ni. Dia bukan hitam krom seperti mana yang terdapat, tak silap saya ada kereta, ada salah satu kereta China lah. Memang hitam krom straight macam tu. Aku tak ingat lah. Tapi untuk yang ni, untuk kereta model ni, dia punya handle dia flush ke dalam, sama macam kereta-kereta EV lah. Tapi inilah konsep modernisasi. Inilah nak tunjuk dia. Dan selebihnya kita ada side mirror berwarna, ni sebenarnya dia berwarna body. Lepas tu di bawah ni ada warna hitam dekat sini. Ada kamera 360 kat sini. Jangan risau, sini ada BSM dan RCTA dekat sini. Ni ini yang penting ni. So so dari segi di tepi dia, aku boleh cakap dia macam MPV yang macam sederhana comel lah. Dia tak adalah wow factor macam sangat. Tapi yang depan ni memang agak menarik sedikit lah. Sini pun boleh lah, aku boleh kata acceptable lah dia punya design. Bagi aku tak adalah wow macam Proton X50. Apa yang design paling cantik, GSC GS3. Hawa Hesi pun bagi aku antara cantik jugalah. Tapi bagi aku biasa-biasa sahaja. So dari segi ada warna chrome dekat sini, dia memang kemas dekat sini. Dia macam rajin betul lah dia orang buat kerja ni. Menampakkan ini adalah orang kata ciri-ciri executive SUV walaupun dengan harga yang bajet. So tapi malangnya dia tak ada roof rail lah. Tapi dia just cover macam tu. Tapi itu bukan isu lah. Tapi bagi aku okey lah. Okay, I tengok what content. Okay, so dari segi lampu dia, kalau awak tengok ni, dia seakan-akan macam aku kata Lexus NX. Design dia macam bentuk macam ni lah, boomerang macam tu. So nanti kita akan masuk dalam. So dia punya diffuser cover dekat sini berwarna hitam sini, sedikit ada reflector dekat sini. Dan bawah ni ni lah dia punya suspension ni. Mati ni suspension dia dekat bawah ni. Ni dekat bawah dia macam ni lah. So ada exhaust satu je exhaust ni. Lepas tu dia punya tabung dia besar ni. So dia punya luggage space dia adalah 486 liter. Dia punya space dia, kita boleh dia ada dua level lah, nak atas dan nak ke bawah. Kalau ada storage yang lebih besar lah. Ini yang bagusnya sebenarnya, practicality dan economically. Dan dia ada tonneau cover dekat sini. Ada tonneau cover yang bagus. Kalau ada nak ruang lebih, macam biasalah 60-40 split. Lepas tu dia ada dua lever cover. Lepas tu bawah ni ada spare tayar dekat sini. Dia bukan tayar lebar lah, dia punya tayar spare lah, temporary tayar lah. Lepas tu dia dua cover ni yang bagus ni. Ada toolkit dekat sini, and then cover macam ni. Memang bagus lah dia buat kerja ni. Dan dia ada auto tailgate seperti biasalah kereta-kereta moden, MPV moden. Walaupun dengan harga bukan macam tu, tapi dia bagi complete package macam ni. Tapi kalau nak banding dengan apa, paling dekat, bukan nak banding dengan Xpander. Cuma harga Xpander, kita dengan dapat SUV macam ni, better ambil J2 Dashing lah. Walaupun Mitsubishi Xpander terkenal dengan nama dan ketahanan macam tu lah. Cuma dengan harga ni, kita boleh baik kita bayar lebih dengan untuk dapat J2 Dashing macam tu. Walaupun perbanding aku macam tak kena MPV 7 seater, tapi aku banding dari segi harga dan apa yang kita dapat. Lepas tu dia ada lampu dekat sini. And then dia punya spoiler, lampu brake masuk. Lepas tu spoiler dia agak minimal lah, kecil sajalah. So apa lagi yang tinggal? So dari segi dalam dia, yang aku respect yang untuk SUV besar macam ni, walaupun dia adalah segmen C SUV, tapi dia punya ruang dia, Masya Allah, memang agak luas lah. Agak luas. Dan dia punya door trim dia macam ni lah. Cuma dia speaker dia tak ada jenama. Dia ada Twitter dekat sini, dan ada speaker dekat sini. Setiap pintu dia ada speaker lah. Setiap pintu dia ada dua speaker dekat sini. 1, 2. So kira macam 2, 4, 6, 8. Ada 8 speaker. Ya betul, ada 8 speaker, tak silap. Nanti kita akan tengok
So ada lagi ada storage dekat sini. Type A dengan Type C dekat sini. Lepas tu dia ada gloss black dekat sini. Memang kemas dan cantik. Sini pun gloss black tapi ada finishing warna silver dekat sini. Pocket dekat sini, ada gloss black dekat sini. Ni pun dah finish. Masuk dekat bahagian front passenger Yang bagusnya ni dia ada macam magnet dekat sini warna merah. Macam orang kata support lah. Takut ada barang panjang ke apa. Inilah dia. Kursi dia. So ada story kat sini. Dia punya design section warna merah ni. Dia punya soft touch kat sini. Lepas tu ada stiker dekat sini. Memang rajin betul dia orang kerja. Selebihnya adalah plastik. Dan untuk passenger front ni, dia masih bagi seat configuration masih elektrik. Ia tak sama macam VT9 yang high spec pun masih manual lagi. Tapi itulah kompromi kalau kita nak cut cost harga, terpaksa lah buat benda macam ni. Tapi bagi J2 Racing tidak. Ni yang bagusnya. Tapi kita akan masuk dalam lagi okey, macam biasalah kita ada armrest kat tengah ni, ada card holder dekat sini. Okey, dah tu lagi kalau kita nak selantik dia punya kursi, kita boleh ada dua level lah, sama ada nak tegak macam ni dan macam ni. Dia sama konsep sama macam Proton X70 lah. Sama macam ni. So dia ada macam kepala pun dia masih ada support yang bagus lah. Tapi tak adalah selengkup macam ni. Tapi okey lah bagi aku. Sekurang-kurangnya dia ada lah. Memang dia buat kursi ni bukan cika-cika punya lah. Bagus lah. Tengok design pun masih nampak kemas lagi. Keyless entry lah. Ini kita modern pun masih ada lagi. Cuma dia susah sikit kalau satu tangan macam ni. Kena berusaha kuat lagi lah. Lepas tu ada lambang support kat sini. Seat configuration adalah elektrik. So sama macam dekat passenger lah. Cuma dia tak ada lambang support lah. Tapi ini adalah dia punya sporty seat dia. Tengoklah. Luar nampak macam bukan sporty. Tapi dalam tengoklah. Bagus betul lah dia bagi ni. So dia bagi finishing silver macam ni, aku suka. Walaupun dia tak ada jenama speaker ni, tapi tak apalah, it's okay lah. So macam biasa lah aku cakap, dia ada dua material lah. Plastik, dia ada texture warna silver kat sini. Lepas tu warna stitcher warna merah. Lepas tu tapi soft tire kat sini. Lepas tu plastik kat sini. Ni pun bagus, dia bagi macam ni. Finishing pun dia bagi macam chrome macam tu. Apa dia metal macam ni, bagus lah. So kita masuk dalam. Apa yang ada kat sini, traction on off kat sini, control side mirror kat sini. Lepas tu level lampu dekat sini, ketinggian lampu. Kita masuk dalam, jangan buang masa. Ini konsep dia sama macam aku cakap Mercedes C200 yang steering lama macam tu. Sama. Yang ni steering Mercedes. Lepas tu apa yang Mercedes, screen pun hampir sama macam Mercedes. Dia ambil konsep semua macam Mercedes. Ni pun storage dia besar. Wireless charger dalam 50 watt ke. 50 watt, ada card holder kat sini. Ada knob ni, lever ni, kita boleh kontrol kat sini. And then kita ada parking electronic parking handbrake kat sini. Dia bisa kontrol kat sini. 6 speed gearbox wide clutch DCT Ada storage kat sini. Ada USB, USB kat sini untuk charging sini, untuk media dekat sini. Nampak ada 3 aircon kat sini. Satu lagi Mercedes, pusat bata kat sini. Pedal shifter dekat sini. Walaupun dengan harga macam ni, pedal shifter pun dia bagi. Sangat kemas lah. Lepas tu dia ada cruise control Dia bukan adaptive, bukan ICC. Dia cruise control. Tapi untuk dari segi basic dia hanya safety dia bagi, kalau tak silap aku, dia ada bagi 6. Jangan silap pula lah kalau boleh lepas ni. Dia bagi berapa airbag dekat sini. Sekejap kita baca dekat sini. Dia punya safety dia sikit je. Dia bagi BSM betul, dia cross traffic alert, door opening warning, lane change warning. Itu sahaja dia bagi. So macam TPMS betul macam biasa yang aku cakap. Lepas tu apa lagi? Itu saja. Wireless macam biasalah. Wireless, Apple CarPlay dan Android Auto dia masih integrate, masih dekat sini. Airbag dekat sini. So itu sajalah perkenalan aku. Jom kita masuk dekat bahagian engine So itu sajalah. Sebab aku macam biasalah, korang dah tengok dah dia punya engine macam mana. So aku just cakap jelah, sebab tadi nak buka, dia difahamkan sebabnya dia kata tak ada bateri. Macam mana kalau betul-betul kalau bateri lepas tu nak buka bonnet depan, not working, macam mana tu? Tapi apa pun, dia punya engine adalah 4 silinder 1.5 turbo front wheel drive. Dia bukan all wheel drive. Dia menghasilkan 156 PS. Dia punya torque adalah 230 Nm of torque. Dan dia punya gearbox dia 6 speed
DCT. So 230 top, bagi aku untuk kereta sebesar kedapat macam ni, bagi aku is just enough lah. Walaupun dia tak sepower, tak sekuat macam S70 dengan orang kata Volkswagen Tiguan macam tu lah. Dia punya dari segi top capability, dari segi SUV kan. Honda CR-V pun masih tinggi lagi lah. So apa-apa pun, tapi dengan harga ini memang masih boleh diterima lagi lah. So itu sajalah. Assalamualaikum.